Assalamualaikum dan salam Aiba Aspirasi Bestari. Pada hari ini, 23 April 2025, tepat jam 11 pagi, akan berlangsung program Jom Baca Bersama selama 10 minit serentak di seluruh negara dengan tema Nikmati Saat Ini. Mari kita saksikan pelaksanaan program ini di SMK Aiba Lui. Bersama saya, Pengetua SMK Aiba Lui, Puan Haja Anit Radiah binti A. Aziz. Puan, apakah impak program Jom Baca Bersama selama 10 minit ini kepada warga Aiba, khususnya kepada para pelajar? Bismillahirrahmanirrahim. Program Jom Baca Bersama selama 10 minit memberi impak yang sangat positif kepada warga Aiba, khususnya kepada para pelajar. Program ini bukan sahaja menyemai minat membaca dalam kalangan pelajar, malahan membina budaya ilmu yang sihat di sekolah. Dalam tempoh singkat walaupun 10 minit itu, pelajar didedahkan kepada kepentingan membaca sebagai satu aktiviti harian yang menyeronokkan dan bermanfaat. Selain itu, program ini juga membantu meningkatkan kemahiran bahasa dan pemahaman mereka, terutamanya dalam menghadapi peperiksaan seperti SPM. Secara tak langsung, ia juga menggalakkan tumpuan, disiplin dan rasa hormat terhadap ilmu. Dengan penglibatan semua warga sekolah, program ini turut memperkukuh semangat kebersamaan dan menyemarakkan budaya membaca dalam ekosistem pembelajaran sekolah. Itu sahaja. Terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa. Untuk makluman, 23 April ialah Hari Buku Sedunia. Moga dengan membaca sejenak selama 10 minit ini dapat menyemai rasa keseronokan membaca dan menjadi amalan warga Aiba. Saya Eli Umairah melaporkan dari Aiba TV.